ketika bencana baru-baru ni tahun lepas, kebanyakan komunikasi terputus. So TM boleh cari satu mekanisme macam mana nak mempermudahkan sistem komunikasi. Mungkin boleh cari satu mekanisme. Baru-baru ni saya ada membuat perbincangan dengan Medek. Dia lebih pada IT lah. Macam mana mekanisme yang kita perlu buat supaya bila berlaku bencana, peringatan ataupun amaran-amaran daripada public warning system. Public warning system macam mana? Public bila dengar satu mesej masuk, dia boleh alert. Sekarang ni kalau kita buat sistem SMS contohnya lah, berapa ramai rakyat Malaysia SMS masuk dia terus angkat ni? Tak ramai yang boleh alert ni. Contoh saya katalah hampangan pakar lah, kata hampangan pakar untuk katalah untuk pecah contohnya. Sampai ke Pulau Terengganu dalam masa 30 minit air boleh sampai ke dalaman 15 meter. So kalau berlaku kat situ, apa yang berlaku dekat kampung-kampung yang berhampiran? Kalau kata pecah tadi. So di sini sistem public warning system di sini belum ada digital dengan lebih efektif. So mungkin, nanti saya kata tadi, mungkin pihak Telekom, pihak TM mau cari satu pendekatan. Apa mekanisme yang paling baik? Nah, ini salah satu mungkin boleh masuk ke apa? Inovasi itu sebenarnya TM. Saya jalan dari zaman. Pasal contoh, saya kata banyak benda. Saya dah banyak terlibat dalam proses-proses pengurusan bencana dan sebagainya. Dan baru-baru ini saya kembali daripada pusat bencana negara. Dan saya juga adalah salah seorang ahli yang terpaksa dalam pengurusan bencana negara. Dia punya headquarters di Markas Smart di Bujung. So di situ kita ada buat kajian banyak cara lah. Apa tidak ada yang perlu kita ambil. Macam mana pendekatan? Pasal public, rakyat Malaysia ni di segi bencana dia kurang ambil perhatian. Contoh saya kata kita berlaku bencana baru yang banjir. Selagi pasukan penyelamat tak masuk, dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar. Dan saya, dia pengalaman saya pergi ke rumah mangsa. Ketika tu air tak dalam, saya terlibat di Temeluk masa tu. Tak dalam bilang, tapi kita dah tahu kan perjalanan air tu akan sampai dalam masa beberapa jam dia akan penuh kawasan tersebut. Jadi kita minta dia pindah. Dia kata tak, maksudnya saya dah duduk sini 20 tahun tak berlaku banjir. Tak pernah berlaku banjir sepanjang saya duduk 20 tahun kat sini. Besok saya datang dan kita dapat pengumuman ada kawasan tersebut dipenuhi air. So besok kita datang. Dia marah kita pula. Dia marah kita. Inilah kita penyelamat kita. Maka akan kita. Saya sekian cakap lah. Macam yang sebenarnya apa yang pasukan penyelamat terima kemahan dan sebagainya. Dia marah kita. Tindakan terlambat untuk membawa dia keluar. Sedangkan kita dah datang semalam minta dia keluar. Pasal kita dah nyatakan kandungan keadaan air itu akan meningkat dalam masa yang cepat. Kita datang. Dia marah. So saya pun dia marah kepada tim-tim saya lah. Sudah saya ajak. Saya pun cakap lah. Bukan semalam saya minta pihak tuan keluar daripada kawasan itu. Dia dia. Ini yang berlaku. Maksudnya kita terlalu mengharapkan orang